memang laluan ni, laluan tentera Jepun berkawat tak ada kepala. Oh, sini lah. Jangan tengok, nampak jangan tengok. Bila tengok, dia angkat senapang dan ditembak. Oh. Dia kawat betul weh. Memang kawat bukan. Dia pun tak ada mata, ada hati nak tembak orang. Ada mata hati. Ada mata hati. Okey geng, assalamualaikum semua. Ada deh. Welcome back to my channel. Cik, lama tak guna ayat je ni. Tu sekarang ni, habis ada dekat Teluk Tempoyak tau. Teluk Tempoyak ni buat sajalah. Habis terlintas satu tempat tau. Kalau kita masuk ke Teluk Tempoyak tu, ke depan tu dia War Museum. Habis rasa ni memang tanah depa. Habis kat sini habis ingat nak herping, nak cari apa-apa binatang yang ada, tapi memandangkan kawasan pagar, so tak boleh masuk. So salah satu tempat ni yang saya tahu lah daripada penduduk kat sini, kat atas ni ada tempat misteri tau. Dia ada satu telaga tau. Dia apa? Telaga Ustaz? Dia ada telaga. Lepas tu sini lah salah satu tempat yang selalu dia pun lepaskan tembakan meriam. Besar kan Ustaz? Sama-sama dulu. Mak Ustaz sahabat Abang ni dia membesar kat sini. Jadi memandangkan tempat ni. Tapi Abang tak berkenan dekat dia tempat tu sebab apa? Sini ada batu ampak tau. Batu ampak. Jadi kalau batu ampak ni ular teduh besar-besar tau. Tapi tu dah Abang nak naik atas. Tak boleh lah sebab dia kawasan berpagar kan. Kawasan berpagar. Tu Ustaz lah. Ada. Apa yang Ustaz tahu tempat ni Ustaz? Apa yang sebenarnya? Mitos ke? Kita betul. Yang pasal telaga tu. Yang pasal telaga tu. Telaga tu betul. Telaga tu ni zaman dulu ni. Memang orang kawasan situ dia pun buat untuk buat mandi-mandi. Air sangat sejuk walaupun dekat dengan laut. Pada dekat dengan laut. Ayat tak masin lah? Tak masin. Allahu Akbar nampak. Telaga tu lah kita mesti cari sekarang ni. Kami Abang kan boleh nak cuba pergi kat telaga tu. Jadi laluan telaga tu laluan telaga tu dia boleh pergi ke rumah api. Itu yang rancak tu. Dan rumah api. Kalau kita pergi ke tepi laut tak boleh masuk? Tu nampak tutup dah tu Kalau ada bot kecil tu kita boleh pergi rasa. So kan, siapa yang orang Teluk Tempoyak ataupun orang yang tahu sejarah tempat ni, buat War Museum kat depan tu. Kau nak madan nak kena masuk kat War Museum, nak kena pergi bayar jadi ni dulu Tapi dia sekat kawasan ni kau. Dia bersekat kot Dia belakang ni, daripada belakang ni yang betul-betul tu kau. Jadi so kami tak tahu status tanah ni siapa. So kita boleh tahu story Lepas tu yang dulu depa duk kata tempat-tempat orang potong kepala tu. Kat atas tu. Masa dulu yang kat atas daripada atas kan apa nama telaga. Atas sikit daripada telaga tu laluan bukit ni lah. Naik atas bukit ni dulu masa saya kecil tu. Naik atas ni. Naik atas ni panjang-panjang pokok-pokok hutan ni. Lepas tu nampak 2 biji kemah ke 3 biji kemah yang kemah askar dulu ni. Tak tahulah, saya rasa Jepun punya tu. Tapi sekarang ni agak-agak ada tak ada pun. Tak tahulah masa ni. Dan depan kemah tu ada batu hampak. Dan darah hitam. Oh, ya darah hitam. Hitam ni. Masa tu umur saya berapa? Darjah 4 kot, darjah 4 jadi 5. Telaga tu boleh selam pergi ke sana. Dia kan, story ni menarik kalau boleh masuk. Cuma kita tak tahu status tanah ni sekarang ni. Cuma tahu status sebab Abang tak mau jadi penceroboh. Pak sekarang ni nak buat itu Abang nak tengok apa yang macam kat sini tak mustahil lah. Memang ada ular teduh. Memang ada. Memandangkan sahabat Abang ni membesar kat sini, jadi kita nak tahu sikit-sikit story klik-klik kalau siapa-siapa yang paranormal lain nak berani-berani masuk mai Abang masuk sini pun rasa macam ngeri lepas tu yang sepanjang Ustaz duduk kat sini, Ustaz pernah tak nampak benda pelik-pelik? Kalau dengar cerita, masa tu saya pun umur kecil-kecil lagi. Bila kita umur 3 tahun, 4 tahun. 4 lah kita dalam umur darjah 3, darjah 3, darjah 4. Jadi misteri tu dengar daripada orang yang dah besar-besar dah. Orang dah besar-besar dah. Jadi kalau ikutkan dulu ni, di atas bukit ni kerap orang yang di kampung ni, orang kampung ni depa kalau kata orang luar nak mai malam dia takut dah nak mai. Sebab kerap jumpa hantu Jepun tak ada kepala berkawat. Hantu Jepun tak ada kepala. Benda ni real. Dan Abang nak cerita ni, saya dengan cerita pun dah cerita dulu. Maknanya benda tu serius tu. Yang ni kisah sebenar yang memang kalau kata orang zaman-zaman dulu, kisah dia nak sebut nama pun sayang. Siapa-siapa yang meninggal di Teluk Tempoyak ni, dia adalah orang pertama. Adakah tu pendamping dia?
penjaga kawasan sini. Ah. Kisah dulu penjaga kawasan Teluk Tempoyak ni. Itu Jadi kalau kita nak sahihkan cerita ni pasal penjaga tu, siapa-siapa dah orang tua-tua kat sini kita boleh pergi jumpa. Tak ada? boleh, ada Boleh. banyak je. Banyak Macam best. misteri. Habis rasa macam best lah story ni. Okay? Teluk Tempoyak ni banyak kisah misteri sangat banyak. Banyak. Sebab dulu sini ni tempat lanun mai, persinggahan dan banyak tanamnya harta-harta karun dulu pun ada. Masih mencari tapi benda tu ditutup rapat. Sama ada daripada alam tu ataupun daripada tak tahulah macam mana keadaan orang cerita tu. So gang, video Abang ni statik sebab Abang pun tak berani naik atas. Bukan tak berani sebab takut, tapi cuma takut dengan undang-undang. Sebab undang-undang kita kalah lah kan. Abang tinggi nak naik sebab tempat dia memang kalau abang tembak tu. Uish, tu. Semua batu ampak Kalau batu ampak ni, ish, mesti ada ular-ular punya ni. Mesti ada ular-ular punya ni. Okay, so gang. Oh, menarik kot sana. Tidak naik. Itu sebab pagang. Pagang. Saya juga Cina kot kan. Tempat persendirian kot ni. Kita tak tahu status tempat. Tapi kalau So gang, siapa-siapa dalam ni orang Teluk Tempoyak ataupun orang yang boleh bagi akses untuk abang masuk, bagi tahu. Abang cuba nak terokai tengok tempat ni. Kan? Puyuk api ada puyuk api. Puyuk api mesti ada noh. Tapi puyuk api pun dah bateri lah. aku pakai power bank lah. Takut saya dia pun mecah lagi nak ya. Meletup aja kan. Saya ada pernah dengar lah cerita Ustaz Rak. Dulu lah masa saya dalam polis kan, dulu selalu main ronda kat sini. Dia pun kata ada satu lubang tau. Lubang tu tepat orang Jepun ke Allahuakbar ataupun orang Melayu kita, dia akan turun timbul tempat lain. Kira tempat persembunyian lah. Jepun. Betul? Lubang Jepun? Tu yes. Dia kan saya kata naik ke atas tu. Naik ke atas tu. Kan saya jumpa dua kemah. Dan ada batu ampak tu. Depan tu ada satu telaga. Dia bukan untuk telaga. Dia macam lorong Lubang. Lubang turun tu boleh tembus tempat mata. Tapi masa tu dipenuhi oleh ayak-ayak hujan. Yang betul saya jumpa ular ni. Dalam tu. Dulu tu, zaman dulu. Yang tu lubang tu betul ni. Memang betul saya tengok. Saya dengar cerita dan kami budak-budak ni 4-5 orang ni kami lari naik atas nak tengok betul tak betul. Memang kami nampak turun semua demam 3 hari. Tapi lubang tu memang betul. Lubang besar. Lubang tu agak-agak ada lagi mesti ada noh. Dia benda dia buat. Dia buat mesti ada noh. Dalam tu. Korek ke dalam, kita tembus memang nak tak tahu. Memang ada benda tu. Tapi dah masa tu dah tak penting, tak ada orang jaga dah apa semua. Itu yang penuh ayak tu. Tengok jumpa ular besar tu. Tapi kemah tu teringin nak tengok balik rasa. Kalau ada. Tapi so kan tolong siapa yang boleh bagi akses untuk abang masuk kawasan ni. Sebab berpagar. Sebab abang kalau setakat nak terokai tak buat video tu tak apa. Kita kalau boleh nak buat video tu abang nak share. Kita nak share apa yang ada kat sini. Bukan paranormal pergi panggil-panggil hantu tu bukan. Bukan bagi gift tu bukan. Cuma kami nak tahu story tempat ni. Kan? Betul tak? Gitu kan? Tak puas hati abang. Gitu kan? Abang nampak ada satu lubang ni. Biasa kalau lubang-lubang macam ni, lubang tak ni. Lubang serak. Dia sebab apa? Sebab lubang-lubang ni, yang ni tempat binatang tinggal ni. Tu. Ni salah satu tempat haiwan lah ni. Haiwan yang berbisa macam ular ke apa semua ni. Atas tu pun ada lagi. So kat sini je abang boleh masuk. Wah, atas ni macam best ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada kesan kaki. Ni paling tak ada pun ni landak ni. Kawasan landak. Kita tengok bantu dia. Misteri kan? Inilah kawasan Jepun dulu ni. So kita tak boleh naik licin.
Pun boleh tengok belakang Abang ni. Kalau boleh naik atas nanti. Kalau naik atas. Ini sejarah tempat Jepun dulu. Siapa boleh kongsi story kat bawah ni, cerita yang berkenaan dengan Teluk Tempoyak ni. Allahu Akbar. Ya, agak-agak ustaz sini lah, ke telaga tu. Saya rasa di antara tu, daripada rumah depan tu, rumah depan tu kalau ikutkan belakang rumah tu, laluan tu, sebelum sampai ke rumah api tu, di kawasan sini lah ada gua. Memang gelap, memang saya, tak ada siapa berani masuk dalam tu, dan keluar ayak depan tu telaga dia. Ayak dia sejuk. Di kawasan sini lah, tapi ayak tak masing tu? Ayak tak masing. Memang ayak orang mandi dulu, orang mandi. Tapi dekat dengan laut dah. Ni selalu duduk situ. Laut tepi kan? Duduk tepi ni. Kau memang atas bukit tak? Tak pasti lah, tak ingat. Tapi di kawasan di antara rumah tu dengan apa nama rumah api. Yalah tepi. Lagi. Habis naik atas tak boleh, apa tak bagi? Dia di kawasan bawah, dia tak nak tinggi-tinggi. Tinggi? Dia tak nak tinggi, di kawasan bawah saja. Takut mungkin kawasan itu dah dia dah buat jalan apa ni. Daripada tutup tu. Daripada tutup dah tu. Ikut dah. Tak tinggi tu. Laluan ni kau rumah bawah tu kau. Laluan ni kita rumah bawah. Mungkin daripada tambak dah sini ni kan. Daripada tambak ni. Tambak tu. Jatuh. Pencarian telaga Parigi. Daripada tambak ni. Rumah tu Kat sini daripada tambak. Rumah daripada tambak ni. Tambak tu. Bayangkan rumah api tu pun setengah dah tertanam dalam rumah api tu. Kan kita tengok atas tu kan. Sebenarnya ada satu lagi. Sekali ganda lagi di bawah dia. Hak dulu kami duduk naik apa semua tu. Okey, jom kita kena keluar lah. Ada rezeki dah. Ni kami putar lalu masuk ke pagar kecil tu. Okay. InsyaAllah kita akan terokai lagi tempat ni. Dan kita cari apa yang ada mitos-mitos kat sini. Dan kita akan cuba bercerita. Berlama ni. Okay. Kita akan bercerita kan, InsyaAllah. Takat ni saja video habis. Nanti kita plan next video untuk kita bercerita lagi apa yang ada dekat sini kan. InsyaAllah Abang akan cuba juga cari. Okey geng, kami cuba masuk juga kot tempi tu, boleh lalu. Abang ada fahamkan rumah api ni tempat amaran tak tahu. Untuk amaran penduduk-penduduk kan. Ada tembakan apa semua. Tembakan. Tapi khazanah ni dah dimamah usia dah geng. So tak tahu ada buat rumah ke apa dalam ni. Kita kat ni belakang abang ni ada rumah api. Inilah rumah api. Dah ada pembinaan dekat tepi ni. Memang kat sini cuma yang atas telaga tu nah tak. Telaga tu lah atas tu. Telaga tu atas ni. Sebab itu tanah tu sebab dia kata memang tak boleh masuk. Apa tanya orang kampung kat sini. Dia rasa tempat tu memang tak boleh masuk. Sebab kawasan larangan. Nampak ni. Okey kan. Rumah api. Dia macam ni dia pun tak jaga tu. Ada orang tak? Ada orang tu. Warga asing itu duduk. So kan ni rumah api. Ratusan tahun lah. Rumah kita pun 40 daripada tok nenek lagi. Ratusan tahun dah. Dah jadi rumah. Didiami warga asing. Confirm. Tak tahu lah pembinaan apa dia buat kat sini noh. Khazanah alam habis hilang. Okey geng, tu kami nak tunjuk kat hampa tempat apa ni? Jadi laluan. Laluan. Tak kita terbalikkan kamera, kita fokus kat ustaz. Sebab ustaz ni penduduk sini. Okey ustaz. Tu kat sini. Apa kata tempat laluan orang Jepun berkawat betul tak ni? Oh, sini ni dulu. Zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman 80-an. Memang laluan ni, laluan tentera Jepun berkawat tak ada kepala.
Oh, sini lah. Jangan tengok. Nampak jangan tengok. Bila tengok, dia angkat senapang dan ditembak. Oh. Dia kawat betul weh. Memang kawat bukan atas Dia pun tak ada seorang mata, ada hati nak tembak orang. Ada mata hati. Dia mata hati. Jangan tengok syarat dia. Kalau nampak, dengar, jangan tengok. Lalu buat kata. Bila tengok tu, dia berhenti dia akan tembak kita. Tapi agak-agak lah ni mesti ada lagi orang nampak kan? Betul tak? Rasa mungkin ada lagi lah. Mesti ada lah. Boleh jadi. Siapa? Kita boleh tanya dekat follower kita ni. Siapa yang pernah nampak? Laluan ni? Ni laluan dia ni. Sana, koyok. Sini di antara nak. Sama dulu tak ada lagi lah sini. Tak ada lagi ni. Yalah zaman saya polis dulu mana ada lagi rumah tu. Laluan ni? Ha. Perak. 6 orang, 8 orang. Geng-geng semua tak ada kepala. Tak nampak. Memang real nampak. Setubuh. Bukan bayangan. Setubuh nampak. Tak ada kepala. Berhenti tengok. Ataupun nampak dia berhenti tengok. Kat senapang dia tengok. Dia tak ada mata. Kalau gitu kita boleh offer dekat paranormal lah. Geng-geng paranormal tu. Main seru tepi ni lah. Kan? Berani kalau kena tembak. Apa kena tembak lastik ah? Geng-geng paranormal apa kena tembak lastik ah? Ini kebun ni tu. Oh, ni tanah-tanah kebun muzium belakang ni tau. Dah tu dah sok ada pamit ni. Okey kan. Tak boleh sebab abang fikir tak ada pagak. Memang terlintas lah nak buat video atas ni. Bagi tahu ada ular tedung. Ada barang. Mesti ada laluan nampak tu. Di kanan tu kan. Yalah, itu ada laluan jalan tu ni kanan. Kita dulu bang. Okey so gang. Tak apalah. Komen tak kat bawah ni siapa-siapa yang boleh benarkan kau ada orang yang boleh bagi abang masuk dalam ni kau siapa-siapa kan tak. Ni macam tiang tu. Okey gang. Ni. Tiada ni tak. Ada sejarah ni. Nanti kan abang akan buat juga insyaAllah. Abang akan cuba juga untuk cerita pasal apa. Satu perigi Telaga Telaga. Lepas tu lubang persembunyian. Lepas tu rumah api Okay okay. Contoh tu rumah api tu dulu. Akan ada information rumah api ni akan bagi tahu kat Meriam. Orang contoh Meriam kat atas di atas. So dia Meriam tu akan tembok tu kapal-kapal lanu tu. Kapal-kapal sini. Dan kat atas tu bila dia nak tembok, yang atas tu akan bagi information kat orang kampung, tolong turunkan semua kaca-kaca yang di atas apa almari kerak. So turunkan. Takut pecah lah. Lepas tu baru dia tembok. Menarik lagi cerita ni. Kalau boleh naik pergi tengok direct tu. Yang menarik tu. Tak apa kan? Setakat ni dulu video abang. InsyaAllah abang akan try juga. Abang akan cuba untuk next video. Abang akan try juga tengok sama ada abang masuk kat atas tu ataupun buat mohonan dengan siapa-siapa. So abang try InsyaAllah. Abang tak janji tapi abang akan cuba. So okay. Assalamualaikum. Okay Ustaz nah. Okay. Assalamualaikum.